Satu Malaysia. Bersama lagi dalam rancangan Noni. Saya Hafinas, pengacara ganti anda pada hari ini. Hari ini kita ada seorang tetamu yang merupakan seorang chef yang mengaku dirinya selebriti. Apakah yang akan dimasaknya? Dan adakah masakan beliau sedap sangat? Sama-sama kita saksikan. Ayo kita ke dapur. Sebelum itu, saya Hussein yang ingin selesaikan. Mencari satu cinta. Assalamualaikum. Selamat kembali dalam segmen Macam Kau Pandai Masak Sangat. Terima kasih kepada Hafinas yang menjadi pengacara ganti pada minggu ini. Kalau seperti biasa, sebelum-sebelum ni kita telah mencuba resepi-resepi yang sangat menarik. Kali ni, chef nak bawakan satu resepi yang lagi menarik dan lagi mudah, iaitu resepi Alexandria's Fever Sweet Sour. Nak tahu? Jomlah kita ke dapur. Masakan, jom ke dapur. Inilah dapur ni tak seberapa kecil kan. Kalau dapur lain mungkin besar. Kita nak masak apa tadi? Alexandria's Fever Sweet Sour. Makanan lauk yang kita kena pilih. Kadang-kadang ada orang tak kisahlah kan makan lauk nak apa nak pilih. Kadang-kadang orang nak pilih ikan, udang, sotong, terpulang. Pada penonton lah semua. Kalau ada kadang-kadang orang allergic sotong, boleh pilih udang, ada orang boleh pilih ikan. Ikan pun banyak jenis. Kadang-kadang ada orang suka ikan bawal, tapi chef cadangkan biasanya orang buat ikan bawal lah kalau sour. Lepas tu kita tengok balik tip, nak bagi tahu ni penting. Kadang-kadang ada orang main beli je ikan. Nak tunjuk kalau kadang nak tahu ikan segar ke tak, kan tengok mata dia. Mata dia putih. Lepas tu kena tengok insang dia tu. Kadang-kadang ada orang tengok kat pasar-pasar macam makcik, dia silap-silap. Dia nak tengok ikan tu segar ke tak. Sebab kadang-kadang ikan orang beli tu main ikan yang berapa hari, dah berapa bulan dah kat merah tu mata tu. Itu yang kena penonton kena tahu dah. Keduanya, kita basuh ikan ni, nak hilangkan bau honey dia. Nak bagi tahu, basuhlah sikit dengan asam jawa. Tengokkan. Nak bagi hilang, kadang-kadang ada orang nak hilangkan macam ayam. Macam ayam, ada orang pakai apa tu, tepung jagung. Tak kisahlah, macam-macam ada je apa tu. Boleh search lah kat internet, banyak kan. Okay, basuh. Lepas tu rendamlah dulu. Kita biarkan sampai rasa macam dalam 1 minit macam tu. Bersihkan, rendam dia. Nak bagi hilang honey dia. Sebelum tu macam nak beritahu macam nak buat Alexandria Fever Sweet Sour ni. Mula tadi dah beritahu yang pasal bahan makanan terpulang. Kemudian kita nak kena buat sos tu kan. Sos tu nanti saya bagi tahu kemudian. Yang mana ikan ni nak goreng. Panaskan. Bagi selarkan dulu. Bagi cepat masak. Sebab nanti takut tebal di sini. Cinta satu kedua, aku berlari mencari satu cinta. Cintamu ku kesuka, kan ku bawa ia. Nak bagi sebab kita akan ni, kita akan goreng ikan. Pertama kita akan goreng ikan. So kita sediakan kuali. Cinta satu kedua, aku berlari mencari satu cinta. Kita kena masak deep fry lah kan. Jangan tahu tak cara kalau kita tengok kat restoran Cina, kadang-kadang orang buat gaya yang rendam bagi apa? Bagi garing tu kan. Penonton tahu tak macam nak masak? Ni saya nak beritahu. Cinta satu kedua, aku berlari mencari satu cinta. Cintamu. Panaskan minyak. Dan panaskan minyak, kita boleh inilah buat basuh untuk tepung ni. Pertamanya kita letak sedikit tepung jagung. Santai letak, senang. Lepas tu kita letak sikit sempurna. Okay. Kita letakkan garam.
Kadang-kadang boleh je cari ni kat pasar-pasar pun dah ada jual yang tepung goreng segera kan. Boleh je memang pakai. Boleh pakai memang untuk goreng. Lepas tu digaulkan, bagi rata. Jadi lagi rangut lah. Lepas tu tak sos, sedap sikit. Gaulkan. Kita tunggu minyak panas. Pulang. Kadang ada orang nak bagi rangut, boleh letak telur. Terpulang lah macam-macam. Macam mana kreativiti penonton. Tengok minyak dah panas. Rasa tu. Baru nak pakai apron. Allah. Okey, minyak dah panas, kita boleh masukkan lah kita punya ikan ni nak goreng. Hati-hati. Tak boleh perlahan. Bismillah. Cinta satu peluang. Kalau minum goreng tadi dia ada ikan yang melekat kan kat kuali. Lepas tu kalau tak tahu lah macam mana, lepas tu kalau kita angkat, lepas tu hancur daging. Nah, cara mengelakkan tu, kita letak asam keping. Lepas tu kadang-kadang tadi kalau nak pakai minyak goreng tu, tadi mesti dah yang lama, yang dah guna berkali. Lepas tu naik bau kan, bau kening. Cuba potong sikit bawang, tadi cincang-cincang. Lepas tu masukkan, bagi goreng, bagi sampai naik bau lah. Lepas tu buang bawang tu, nanti minyak dah okey dah. Yelah, kadang-kadang biasalah belajar tu kali duit di minyak, pakai minyak sama je. Kadang-kadang tu macam minyak ni lah. Ya Allah, minyak. Jangan tiru. Minyak tu pakai berkali tak elok. Kadang-kadang ni kasi kan. Apa salahnya belajar bagi dia cukup. Belilah yang baru. Saya cukup sangat. Luaskan dia. Macam tadi. Kadang-kadang tadi sebab tadi ikan mengikat. Tengok contoh dah ni dah sabut sikit kulit dia. Tu kita letakkan sikit lah ni apa namanya, asam keping. Bagi dia tak melekat ikan dengan kuali. Sebab kadang selalu berlaku. Lepas tu yang rosak lagi. Sesi lah masak. Kita bagi garing dulu. Okey. Angkat. Betulkan minyak dia. Okey. Angkat. Enak. Sedapnya. Ikan yang siap goreng Cik Jahoy. Sekarang kita nak masak apa nak? Nak buat kuah. Mula-mula kita panaskan kuali. Letak sikit minyak untuk panas. Okey. Pertama nak buat sos ni, kita masukkan sikit cap. Masukkan bawang putih. Masukkan Cinta satu peluang. Ku berlari mencari satu cinta. Cintamu ku bersyukur. Kan ku bawa hilang. Kita ulang kalau nak buat sawur ni. Ada orang kalau suka pedas boleh letakkan sikit, tapi sini pedas sikit dia. Kita letakkan sos tiram. Sikit air. Okey, dia akan kacau. Kadang-kadang kalau nak masak sawur ni, pada siapkan sos
ikan. Tapi manakala yang kat sini kampung tak ada. Dia tu alternatif lain lah. Boleh je nak, kadang-kadang kalau nak tambah tu kelebihan lah, bagi sedap sikit kan. Kalau tak nak macam mana. Lepas tu kita masukkan sos cili. Penting sos cili. Dan pada sos tomato. Nak buat pisau ni. Kadang-kadang ada orang nak bagi masam tu letak nanas ni. Tapi sebab nanas tadi dah cari tak ada, so kita pakailah cuka. Cuka pun boleh. Boleh je letak air limau. Tak sikit lagi. Banyak-banyak. Tadi sos pun dah masam dah. Sikit je. Siti Nurhaliza. Di bawah cinta satu Pada lebih masam ni letak air limau. Mampus. Mudah lah. Kalau nanas tak ada lah, sebagai alternatif lain boleh tak. Boleh tak macam apa-apa je lah. Kurangkan sikit. bawah cinta satu peluang. Ku berlari Pakai air. Kacau. Lepas tu kita letak lah. Kita letak garam dengan ni. Cukup rasa. Garam dan gula. Tak gula. Kau nak berapa manis ke kalau orang semua ni. Ya. Lepas tu letak garam. Kadang orang cakap kalau dah letak dah sos cili, dah letak tu semua, nak bagi pekat macam mana? Nak tanya. Boleh je kita letak, ambil sikit tepung jagung. Lepas tu bancuh dengan air. Lepas tu tuang. Macam tapi sepatutnya bagi dah letak sos, biasa dah pekat lah. Sebab sos tu dah pekat tu. Dah pekat. Tak payah letak pun tepung jagung. Nampak ni? Pekat. Dikat. Dia rasa cukup masin ke apa. Masam rasa macam liok. Tak boleh ikut, angkat. Tutup api. Terus tuang. Okey, tuang. Yeah. Lovely. Nice. Okay. di bawah cinta satu peluang. Ku berlari Siap dah boy. Alexander Fever Sweet Sour. Senang kan? Sudah bagi tahu. Kalau tahu resepi, buka macam resepi kau sedap sangat .blogspot.com. Tengoklah. sesaat terkesima pada indah pesona. Apa? Dah sudah masak? Tak nak makan? Mentang-mentang aku ni pengacara ganti. Dah lah, aku nak balik lah. Jangan lupa bersama saya lagi dalam rancangan lain pada waktu yang lain, dalam rancangan berlainan. Bukan lagi rancangan Nauni. Jangan tengok rancangan Nauni. Tak nak makan. Sesaat terkesima pada indah pesona